Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Wafi, wartawan TV PSS Al-Farabi SK Merbau. Hari ini kami berada di majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Bitara Nadi Negara yang membawa maksud guru yang unggul dan berwibawa dalam bidang pendidikan. Pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan seperti persembahan pada guru-guru dan murid-murid. Jom bersama saya dan kru TV PSS yang lain. Majlis dimulakan seawal pagi dengan kehadiran para guru yang diraikan penuh penghormatan oleh murid-murid. Sambutan diteruskan dengan pelbagai persembahan menarik daripada murid-murid dan guru-guru yang menceriakan suasana dewan. Antara persembahan yang dipersembahkan termasuk nyanyian, sajak, tarian serta persembahan istimewa daripada guru-guru yang menerima sorakan guru daripada warga sekolah. Bersama saya sekarang ini adalah Ustaz Nazir bin Abdul Aziz, Guru Besar SK Merbau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pandangan Ustaz tentang tema Hari Guru pada tahun ini? Alhamdulillah, tema Hari Guru pada tahun ini apa dia? Guru Bitara Nadi Negara. Alhamdulillah, dengan tema yang begitu unik pada tahun 2026 ini, iaitu Guru Bitara. Ya, Guru Bitara ni maksudnya guru yang unggul, guru yang profesionalisme, guru yang hebat. Ya, sebagai nadi negara, sebagai penggerak kepada pendidikan dalam negara kita untuk anak-anak didik sekarang sehinggalah masa hadapan. Apakah harapan Ustaz kepada murid-murid agar terus menghargai jasa guru? Okey, baik. Alhamdulillah. Kepada semua murid, menghargai jasa-jasa guru ini adalah satu yang penting. Murid-murid semua tentu sentiasa mendengar kalau guru besar membaca doa, kan? Guru besar baca doa, guru besar selalu menyebut ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maksudnya kita sebagai manusia ini, kita tak akan jadi sesiapa pun kita ini, melainkan kerana seorang guru. Daripada gurulah yang menjadikan kita sesiapa saja di dalam dunia ini, untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Apakah ucapan Cikgu Yus kepada semua guru di Malaysia? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia. Semoga kita terus bersemangat. Terima kasih Cikgu Yus. Siapakah guru kesayangan kamu? Guru kesayangan saya ialah Teacher Azhar. Siapakah guru kesayangan anda? Cikgu Yus. Cikgu Mik. Cikgu Hanisa. Apakah ucapan anda kepada guru anda? Ucapan saya kepada semua guru ialah selamat Hari Guru semua guru kerana mengajar saya kecil sampai ke besar. Terima kasih Syauki. Kesimpulannya, sambutan Hari Guru pada tahun ini berlangsung dengan penuh meriah dan bermakna buat seluruh warga SK Merbau. Saya Wafi dan kru TV PSS Al-Farabi yang lain mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Sekian, terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas.